guys, kita mulakan dengan benang ni. Okay, saya gunakan saiz jarum ni guys. Saya guna 3.0 mm. Okay. Okay, kita ambil pada tengah-tengah. Okay, supaya benang kita ni tak bergolek di bawah. Okay guys, mulakan dengan kita mulakan dengan tali air. Mula kita matikan ikatan ni dahulu. Okay, kemudian kita akan buat 80 tali air. 1, 2, 3, 4, 5. Satu, 7, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 7, 8, 9, 80. Okey, 80 guys. 80 ni pun ikut keliling kepala dia guys. Saya rasa ni kecil lagi. Kita cuba. Okey. Biasanya panjang tali air ni kita akan ikut ukuran keliling kepala baby tersebut. Okay guys, kita dapat 80 tali air. Okay, langkah seterusnya kita masukkan ke dalam 1, 2, 4 lubang. 1, 2 ni lubang ketiga ni kita masuk half double crochet. 1. Okay, nampak tak? Cara half double crochet, kita pelit dulu benang, masuk ke dalam lubang tali air, kawat benang. Okay, kemudian kawat lagi benang, keluarkan benang tu habis. Nampak tak guys? Saya ulang lagi. Masuk, ambil benang, kawat benang, keluarkan. Okay, ulang je langkah ni sampai kita habiskan lubang tali air tu. Okay, kita akan kait sampai hujung. Okay guys, sikit lagi. Kurang nak kira half double crochet ni pun boleh guys. Tali air ada 80. So half double crochet dia dapat 78. Okay, ni lubang terakhir. Yang ini kita jangan kacau guys, sebab untuk kita matikan kaitan tu. Okay, nampak tak? Panjang ni ikut kepala baby. Okay, saya buat besar ni je. Nampak tak guys? Okay, langkah seterusnya, barisan kedua kita akan naikkan 2 tali air. 1, 2,
Okey, nampak ini bahagian cantik tadi. So kita patahkan, patah balik. Kita balikkan. So sepatutnya kita masuk, selalunya kita masuk lubang ni di sini. So sekarang kita akan buat half double crochet back loop. Kita akan masuk di bahagian ni. Nampak tak guys? Selalunya kita akan masuk di lubang ni guys. Sekarang kita akan masuk di lubang sebelah sini. Ni lubang ni sebelah sini. Bahagian belakang. Ambil benang, buat macam biasa, half double crochet. Nampak? Lagi bahagian belakang, ambil benang, back loop. Ini namanya half double crochet back loop. Kita kawak dari bahagian belakang. Okey, ulang je cara ni guys sampai habis barisan ni. Ni barisan kedua. Okey guys. Pak. Okay guys, kita nak habis masukkan lubang ni dan masuk ke lubang tali air ni. Okay, kita dapat 2 baris. Okay, kemudian barisan ketiga pun sama juga, kita akan naikkan 2 tali air, kemudian kita patah balik dan masukkan dalam lubang back loop, half double crochet back loop. Okay. Ulang je cara ni guys sampai habis barisan ni, habis barisan ni, barisan ketiga. Okay guys, saya dah dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 baris guys. Tapi 12 baris ni tidak cukup tinggi. Okay, tidak tinggi guys, tak tinggi. Saya nak bagi dia 20 baris. Okay, panjang okey dah. Cuma tinggi je dia sebab dia akan macam ni nanti. So tinggi tak cukup lagi. Okay, kita sambung lagi kait untuk barisan yang seterusnya ni guys. Okay guys, kita dah dapat tambah 15 baris. Okay, tadi kita buat 15, sekarang saya dapat 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 baris guys. Okey. Sampai di sini saja kita kait. So ni kita bagi panjangkan untuk kita jahit nanti guys. Okay. Kita keluarkan. Okay guys, nampak tak hasilnya? Okay, nampak tak? Okay, ni hasilnya. Yang ni tempat kita halas tadi. Okay, ini kita nak letak jarum. Ini tempat kita las. So, tempat penghabisan benang. Kita akan jahit dari situlah. Kita pakai jarum ni untuk jahit guys. Okey, kita akan jahit. Ni cantumkan. Samakan, lepas tu kita akan jahit.
panjang sangat. Jangan potong sebab kita ada guna lagi ni benang ni. Tarik lagi ni. Okay. Kita akan jahit dia jahitan kasar. Okay, kita akan jahit kasar, guys. Okay, nampak? Sebab kita nak tarik nanti ni. Sebab tu kita jahit kasar. Jahitan kasar ni jarak dia besar, banyak. Okay, lubang terakhir ni. Okay, nampak tak? Bila kita dah jahit, dia akan jadi macam ni. Lepas tu kita akan tarik ni. Tarik sampai dia kecil. Okay, sampai dia kecil macam ni. Okay, nampak tak dia dah hasil macam ni? Kita guna ni untuk masuk kepala. So, ni atas kepala. Di tengah-tengah kepala. Kalau kita korang nak tarik lagi pun boleh. Tak. So, sini saya akan jahit mati. Nak ikat dia, guys. Lebihan ni nanti kita sembunyikan. Saya nak ikat ni dulu. Okay, betul. Okay, kita terbalikkan dulu. Tengok hasil dia. Okay. So, ni tadi setelah kita terbalik, ini kita bawa masuk sini lagi. Okay. Lepas tu kita nak tutup ni. Kita terbalikkan lagi yang sebelah tempat kita jahit tadi. Kita akan jahit ni. Okay. Lepas tu kita lipat macam ni, guys. Kita nak tutup ni. Tak, kita nak tutup bahagian ni. Okay, agak-agak sampai sini. Yang ini barulah kita jahit betul-betul. Kalau tak nanti akan terbuka dia punya benang. Okay, kita jahit biasa-biasa. Jahit macam ni je lah.
Okay, agak-agak kita ambil 2, 4, 6, 8, 10 kat sini ya. Ataupun kita akan lipat 2. Tak mustahil lah. Mustahil lipat 2. Kita ambil sikit je. Dalam agak-agak lah guys. Sampai sini. Okay. Sampai situ nanti kita jahit ni. Okay, setelah sampai sini, kita akan jahit serong macam ni. Kita akan jahit serong. Okay. Kita akan jahit lagi. Okay guys, nampak tak serong? Kita jahit. Ni kita boleh ikat je lah. Okay. Kita dah ikat. Tak penting. Yang ni, kalau tak nak sembunyikan, korang boleh putin. Tapi saya nak sembunyikan supaya dikemas. Okay. Kita akan sembunyikan dia. Terlampau pendek guys. Susah. Kalau korang nak potong pun boleh je. Tapi saya suka lagi dia sembunyi. Okay. Sebab takut sini terlepas. Ikatan tu terlepas. So kalau dah lebih macam ni baru dah saya potong. Okay, hasilnya kita dah jahit tadi. Ini tempat kita jahit mula-mula. Lepas tu jahit sini. Lepas tu jahit serong ni. So saya akan terbalikkan. Kejadian dia macam ni. So, nampak tak hasil dia? Banyak sangat kedut. Kalau dah sarung nanti dia tak akan kedut. Lepas seterusnya saya nak buat bunga guys. Bunga letak sini.
Okey guys, bunga ni bunga ni saya akan letak di sini. Besar sangat kan? Okey dah, boleh lah. Bunga ni kita jahit je. Okey, kita akan jahit letak ke situ. Okey guys, dah jadi dah. Topi ni untuk budak setahun. Saya buat untuk budak setahun ni, baby setahun. Okey, nampak tak bunga ni? Okey, bunga ni ada di dalam video. Nanti kamu orang bolehlah cari di mana. Kalau dah nampak bentuk bunga warna ni, korang boleh buka dia punya video. Okey guys. Okey, sampai di sini saja video kali ini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Bye guys.